Kepada semua yang menyokong channel ini, saya nak tahu, korang tahu tak betapa berharganya sokongan korang tu? Setiap view, setiap like, setiap komen, ia bermakna dunia bagi saya. Saya sayang korang semua dan saya berjanji akan terus bawa video-video yang penuh fakta dan bukti nyata seperti ini. Ini bukan sekadar janji kosong. Sekarang, bayangkan ini. Sebuah negara yang berani buang ibu kotanya, bukan sebab bencana, bukan sebab perang, tapi sebab mereka nampak masa depan yang lebih besar. Indonesia baru sahaja buat keputusan yang mungkin akan tukar segalanya. Dan Malaysia? Kita perlu tanya diri kita sendiri satu soalan penting. Adakah kita ketinggalan dalam perlumbaan ini? Dalam video ini, korang akan faham kenapa peralihan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara bukan sekadar pindah bangunan kerajaan. Ini adalah isyarat kepada dunia bahawa Indonesia sedang melangkah ke era baru. Dan ia ada kaitan langsung dengan masa depan kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau korang tengah dengar ni sekarang, kepada semua adik-beradik Malaysia dan Indonesia yang setia, terima kasih banyak-banyak. Korang luar biasa. Jom kita sama-sama capai 10,000 subscriber sebelum hujung bulan ini. Saya percaya video seperti ini perlu didengar oleh lebih ramai orang. Tekan subscribe, tekan like dan hidupkan butang notification supaya korang tak tertinggal satu pun video dari channel ini. Terima kasih dari lubuk hati saya. Assalamualaikum dan selamat datang semula. Sebelum kita masuk dalam, ada satu fakta yang ramai orang tak sedar. Jakarta bukan sahaja sesak. Ia sedang tenggelam. Secara harfiah, sebahagian kawasan Jakarta tenggelam antara 1 hingga 25 cm setiap tahun akibat pengambilan air bawah tanah yang berlebihan dan beban pembangunan. Lebih 40% kawasan Jakarta sudah berada di bawah paras laut. Ini bukan teori konspirasi. Ini data dari kajian saintifik yang telah diterbitkan. Jadi apabila Indonesia mengumumkan pembinaan ibu kota baru bernama Nusantara di Kalimantan Timur, ia bukan keputusan emosi. Ia keputusan survival. Dan ini adalah bahagian yang akan saya dedahkan nanti. Keputusan ini mungkin secara tidak langsung meletakkan tekanan besar kepada Malaysia untuk berfikir semula tentang strategi pembangunan negara kita sendiri. Nusantara, nama yang indah. Bermaksud kepulauan luar dalam bahasa Jawa kuno. Projek ini bukan kecil-kecilan. Kerajaan Indonesia merancang membelanjakan kira-kira 32 bilion dolar Amerika untuk membina ibu kota ini dari awal. Kawasannya merangkumi lebih 256.000 hektar di tengah-tengah hutan Kalimantan. Dan yang paling mengejutkan, mereka mahu 70% kawasan itu kekal sebagai hutan dan kawasan hijau. Ini adalah bandar pintar, bandar hijau, bandar masa depan. Sekarang fikirkan ini. Malaysia pun ada Putrajaya. Kita pun pernah pindah pusat pentadbiran. Tapi, Putrajaya dibina dalam konteks yang berbeza. Ia lebih kepada desentralisasi pentadbiran, bukan penyelesaian kepada krisis alam sekitar atau tekanan demografik yang melampau. Nusantara pula lahir daripada keperluan yang jauh lebih mendesak dan visi yang jauh lebih berani. Tapi tunggu dulu. Jangan salah faham. Ini bukan video untuk hentam Malaysia. Ini video untuk kita cermin diri. Mari kita tengok angka-angka yang sebenar. Keluaran dalam negara kasar atau KDNK Indonesia pada tahun 2023 adalah lebih kurang 1.37 trilion dolar Amerika. Malaysia pula sekitar 430 bilion dolar. Dari segi saiz ekonomi, Indonesia memang jauh lebih besar. Tapi dari segi pendapatan per kapita, Malaysia masih lebih tinggi. Rakyat Malaysia secara purata masih lebih makmur berbanding rakyat Indonesia. Jadi,
di mana sebenarnya keunggulan masing-masing? Inilah yang menarik. Indonesia sedang memainkan permainan jangka panjang. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, mereka secara strategik mengimbangi pembangunan yang selama ini terlalu tertumpu di Jawa. Pulau Jawa menyumbang lebih 57% KDNK Indonesia, walaupun ia hanya merangkumi 7% keluasan negara itu. Ini tidak mampan, dan Nusantara adalah jawapannya. Malaysia pula, walaupun lebih kecil, masih berdepan dengan jurang pembangunan antara Semenanjung dan Sabah Sarawak yang begitu ketara. Adakah kita belajar sesuatu dari pendekatan Indonesia ini? Atau kita masih selesa dengan status quo? Sekarang inilah bahagian yang saya janjikan tadi. Kaitan langsung antara Nusantara dan tekanan kepada Malaysia. Apabila Nusantara siap sepenuhnya dan jika Indonesia berjaya menarik pelaburan asing secara besar-besaran ke sana, ini akan mewujudkan persaingan langsung dengan Malaysia untuk menjadi hub ekonomi serantau. Selama ini, Kuala Lumpur bersaing dengan Singapura dan Bangkok. Tapi dengan Nusantara, tiba-tiba ada satu lagi pemain besar di gelanggang yang sama. Dan pemain ini mempunyai tanah yang luas, sumber asli yang melimpah dan populasi lebih 270 juta orang sebagai pasaran domestik yang tidak tertandingi. Syarikat-syarikat teknologi global sudah mula melirik ke arah Indonesia. Apple, Google, Microsoft, mereka semua telah mengumumkan pelaburan berbilion dolar ke Indonesia dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Kenapa? Sebab pasaran Indonesia terlalu besar untuk diabaikan. Dan dengan Nusantara sebagai simbol transformasi, imej Indonesia di mata pelabur antarabangsa sedang berubah dengan pantas. Tapi ada satu perkara yang perlu kita akui dengan jujur. Nusantara bukan tanpa cabaran. Projek ini menghadapi pelbagai kritikan. Pertama, soal alam sekitar. Membina bandar baru di tengah hutan Kalimantan yang merupakan salah satu paru-paru dunia menimbulkan kebimbangan serius tentang penebangan hutan dan ancaman kepada biodiversity. Kedua, soal pembiayaan. 32 bilion dolar adalah angka yang besar dan Indonesia bergantung kepada pelaburan swasta untuk sebahagian besar daripada jumlah tersebut. Ketiga, soal penerimaan rakyat. Ada sebilangan rakyat Indonesia sendiri yang mempersoalkan keutamaan projek ini ketika ratusan juta rakyat masih berjuang dengan kemiskinan dan akses kepada pendidikan berkualiti. Ini bukan kesilapan kecil. Ini adalah risiko nyata yang boleh menjatuhkan projek mega ini jika tidak ditangani dengan bijak. Dan di sinilah Malaysia boleh ambil pelajaran. Bukan dengan meniru Indonesia mentah-mentah, tapi dengan belajar daripada apa yang mereka lakukan dengan betul dan juga apa yang mungkin mereka tersalah langkah. Malaysia ada kelebihan yang Indonesia masih belum capai. Infrastruktur yang lebih maju, sistem perundangan yang lebih stabil, kadar celik huruf yang lebih tinggi, dan persekitaran perniagaan yang secara konsisten dinilai lebih mesra pelabur. Indeks kemudahan berbisnes Bank Dunia selalu meletakkan Malaysia dalam kedudukan yang lebih baik berbanding Indonesia, walaupun jurang itu semakin mengecil. Jadi soalan sebenarnya bukan siapa yang lebih baik. Soalan sebenarnya adalah siapa yang lebih bersedia untuk 20 tahun akan datang. Indonesia sedang bertaruh besar dengan Nusantara. Mereka bukan sekadar membina bandar baru. Mereka sedang membina naratif baru tentang siapa mereka di pentas dunia. Mereka sedang menghantar mesej kepada dunia bahawa Indonesia bukan lagi negara membangun yang sedang mencuba. Mereka adalah kuasa besar yang sedang bangkit. Malaysia perlu jawab dengan naratif tersendiri. Kita ada Iskandar Malaysia. Kita ada koridor ekonomi Sabah.
Kita ada pelbagai koridor pertumbuhan. Tapi adakah semua ini cukup untuk bersaing dalam era yang sedang berubah begitu pantas? Inilah jawapan kepada soalan yang saya buka tadi. Masa depan Indonesia memang nampak lebih cerah dalam konteks skala dan transformasi berani. Tapi Malaysia masih memegang kad-kad yang sangat kuat. Persoalannya ialah, adakah kita akan main kad-kad itu dengan bijak dan berani? Atau kita akan terus bermain selamat sementara jiran kita melompat jauh ke hadapan? Masa depan tidak menunggu sesiapa. Bukan Jakarta, bukan Kuala Lumpur, dan pasti bukan kita yang duduk berdiam diri. 3 perkara yang korang perlu ingat dari video ini. Indonesia memindahkan ibu kota bukan kerana suka-suka, tapi kerana krisis nyata yang memerlukan penyelesaian berani. Nusantara bukan sekadar projek pembinaan, ia adalah pernyataan geopolitik. Dan Malaysia perlu respon, bukan dengan panik, tapi dengan strategi yang lebih tajam dan visi yang lebih jauh. Kalau korang rasa video ini buka mata korang, tekan like sekarang. Subscribe kalau korang belum lagi. Dan tinggalkan komen korang. Adakah korang rasa Malaysia cukup bersedia untuk bersaing dengan Indonesia 20 tahun dari sekarang? Saya nak dengar pendapat korang. Satu lagi, jangan lupa share video ini kepada kawan-kawan korang. Kerana perbualan seperti ini perlu berlaku lebih banyak di kalangan kita. Kita yang tentukan masa depan negara kita sendiri.